Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Azina Wawi daripada UTHM. Jadi hari ini saya nak tunjuk pasal napkin AI. Dia boleh tolong kita buat figure ataupun diagram yang cantik lah untuk kita punya report. First kali anda kena buka website baru, anda kena buka tab baru, iaitu nama dia Napkin AI. Napkin AI. Macam ni guys. Okay, napkin.ai. Okay, buka yang tu. Sekejap. So anda akan dapat benda macam saya ni lah. Okay, dia ada logo dia ni, napkin, make sure sama. Lepas tu dia anda kena sign in lah. Macam biasa. Boleh guna Gmail je biasa, sign in. Tunggu kejap. Dia akan masuk kepada satu tempat macam kertas kosong. Ni pernah guna lah. Ni pernah guna. Okay, ni saya dah buat lah. Lawa dia punya gambar-gambar dia guys. Okay. Jadi first anda kena ambil new napkin. So, kita nak mula pada kosong kan. Okay, new napkin. Dan anda ambil apa? Anda ambil blank napkin dulu ni. Blank napkin. Okay, blank napkin. Anda dapat kertas kosong. Jadi, kita kena isi sesuatu. So, first kita kena balik pada dokumen kita. Kita ambil lah macam ni kan. Kita copy lah. Kita punya dokumen. Contohnya macam ni kita copy. Mana-mana part lah. Ikut korang. Korang paste kat napkin ni. Ctrl V, paste. Jadi, bila anda letak, anda perasan. Kalau anda perasan, dahsyat ini. Okay. Ctrl V. Dan anda jarak-jarakkan lah kot. Dia kan tak jarak ni, pening ni. Ni jarakkan. Okay, jarak-jarakkan. Jadi kan, supaya mudahlah dia pun nak buat kerja. Okay, ni jarak-jarakkan lah. Ni jarak-jarakkan. Dia bagi sekeping je kan. Macam tu lah. Anda kena kemaskan sikit. Kemaskan sikit supaya bendanya mudah nak digunakan. Okay, buat tu dulu. Buka, masuk napkin. Dan paste anda punya penulisan. Jadi anda kena jarakkan je saya. Okey, nampak? Dia nampak elok sikit lah bila kita jarakkan. Nampak ni kan? Nampaklah orang kata proper. Kan? Proper. Jadi kalau anda perasan, kalau saya bawa saya punya cursor ni ke sebelah mana-mana tulisan, dia akan keluar ni guys. Ni, lambang peti ni. Okey. So, lambang peti ni kalau anda klik, kat sini dia akan nampak. Dia sedang bekerja untuk nampak dia gerak-gerak ni kan. Dia akan generatekan gambar yang melambangkan tempat yang kita petikkan tadi. Yang kita letak tadi. Ni melambangkan macam terus keluar guys. Ni guys. Okey. So bila keluar darjah, dia akan bagi beberapa, kalau anda tengok ke sini, inilah dia orang kata rajah-rajah yang dicadangkan yang boleh mewakili kita punya teks tadi. Nampak guys. Okey, anda klik more, banyak. So anda nak pilih, anda senang, anda pergi satu. Anda tengok mana yang anda berkenan. Tengok, pilih kan. Mana yang sesuai. So apa kata kita pilih yang ni guys. Lawa ni. Okay. So bila kita pilih yang ni, okay, kita pilih yang ni, kita suka. Okay. Bila kita pilih yang tu, dia akan cadangkan color scheme guys. Ni color scheme mana yang sesuai. Yang korang suka lah, yang gelap ke yang terang. Pilih satu dah dapat. Jadi kita dapatlah dia punya rajah tu macam ni. Okay. Jadi kepada yang berminat terus gambar ni, anda boleh download kat sini. Ni untuk download. Okay, ni download. Nah, anda boleh download macam biasa. Okay, boleh download macam biasa. Okay, kalau anda rasa macam teks dalam ni tak sesuai dengan anda punya tajuk ataupun kehendak anda, tak ada masalah. Anda double klik, anda boleh tukar ni guys. Tukar tajuk, nampak tu? Tukar tajuk. Okay. Macam ni. Anda boleh tukar tajuk. Selain itu, kalau tak suka tajuk dia, anda boleh buang terus. Delete, tak ada tajuk. Okay. Bukan tu je. Yang dekat perkataan yang ni pun, semua teks-teks ni anda boleh ubah. Okay. Kalau tak rasa tak sesuai, anda boleh ubah. Nak tambah ke, nak tolak ke kan. Nampak? Boleh ubah. Nampak? Boleh ubah. Jadi, fleksibel ni boleh ubah, ni boleh ubah. Bukan tu je. Color scheme dia kalau anda tekan, nampak nyala yang atas ni. Color scheme dia bukan boleh ubah. Rasa tak lawa lah kalau ni. Anda buat matching color lain kan. Ni ikut korang lah. Nak yang mana. Okay. Ikut korang lah nak yang mana. Okay. Bila dah modify, dah siap semua, barulah download macam tadi. Tekan download. Download. So, download macam biasa. Okay, download macam biasa. Okay, lepas tu anda letaklah dekat okay, ni. Okay, dan bila dah siap nak masuk ke Word, ni yang tadi lah. Masuk ke Word, anda kena pergi pada insert ni guys.
insert, okey, lepas tu anda picture. Insert picture, anda panggillah gambar tu from device. Tadi macam letak kat gallery tau. Okey, gallery, ada ni gambar-gambar dia, pilih satu dan insert macam biasa. Ni anda akan dapat masuk lah. Akan tetapi, kita nampak kat sini, kat bawah dia ada watermark dia. Kita tak nak yang tu, kita nak buang. So, boleh je anda klik dekat gambar ni. Anda pergi kepada picture format ni guys. Di atas, dia ada picture format. Jadi, klik picture format yang atas ni. Okey, picture format. Dan anda boleh, tengok ni kan ni, anda klik picture format. Anda boleh crop. Macam biasalah crop. Jadi, bila klik crop, dia nampak ni, dia keluar tanda crop ni, anda adjust supaya tutup dia punya ni, tarik ke atas, tutup. Ni. Buatlah lawa sikit, adjust. Okey, jadi sekarang gambar kita kalau kita klik dekat luar dapat gambar yang dah tak ada watermark. Ni, tak ada watermark, hilang. Dah tak ada. Okey. So bagilah dia frame picture format last sekali dan klik pada picture border, dapatlah frame. Jadi tu dia cara untuk kita dapatkan gambar daripada napkin. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih.